Okey, baiklah. Saya ucapkan selamat petang kepada semua guru yang menghadiri webinar pada hari ini. Okey, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Won Jenny. Saya mengajar di SMK Landan. Subjek utama yang saya ajar di sekolah ialah reka bentuk dan teknologi. Saya guru RBT. Okey, baiklah. Tajuk saya hari ini ialah Gemini dalam Google Slides. Okey, saya rasa Google Slide ni untuk semua cikgu-cikgu, bagi semua cikgu-cikgu ini bukan satu benda yang baharu. Cuma sekarang dia ada tambah satu fungsi iaitu ada Gemini, fungsi Gemini dalam Google Slides. Okey, jadi hari ini saya akan buat perkongsian macam mana kita guna Gemini ini membuat slides dengan menggunakan satu alat dalam Google Workspace iaitu Google Slides. Okey, baiklah. Jadi saya rasa zaman sekarang ni tugas-tugas cikgu memang agak membebankan. Itu pun salah satu cabaran untuk kita. Jadi, okey, selain kerja-kerja biasa, contohnya buat RPH, itu memang rutin harian sudah. Okey, perlu sediakan BBM. Okey, ada banyak buku latihan yang kita perlu semak. Okey, kita mungkin ada cikgu yang ada portfolio yang lain. Contohnya, okey, ada portfolio di sekolah seperti guru SPPT ke, guru koperasi ke, SEO ke dan sebagainya. Okey, jadi masa bagi saya lah, masa kurang cukup lah untuk saya sediakan bahan dengan lebih baik. Okey, tetapi dengan adanya AI, okey, apa-apa saja alat-alat AI yang ada sekarang, yang cikgu-cikgu pernah guna, saya rasa memang dapat membantu kita lah dari segi menyediakan bahan bantu mengajar. Cuma kita perlu tahu cara menggunanya dengan betul. Okey. Pada pendapat saya lah, kalau kita nak tulis satu prompting yang baik, kita mesti bagi arahan yang jelas. Sebab AI ini bukan manusia seperti kita. Dia cuma satu alat ataupun kita boleh kena panggil dia sebagai robot AI, robot smart. Jadi, macam pelajar kita juga, kalau kita nak mengajar murid-murid, kita perlu bagi satu penjelasan, penerangan yang agak jelas, mungkinlah baru mereka faham. Jadi AI pun sama juga. Kalau kita nak minta dia buat sesuatu, kita perlu bagi arahan yang jelas. Jadi prompt itu sebenarnya ialah arahan. Kita perlu bagi alat-alat AI ni, AI tools ni, arahan yang jelas. Elakkan bagi arahan yang umum ataupun kabur. Dan jangan bagi kandungan yang tidak wajar lah. Okey, contohnya arahan yang umum ataupun kabur, contohnya kita bagi tahu dia, tolong hasilkan RPH untuk kelas tingkatan 2 hari Selasa minggu depan. Okey, jadi kalau cikgu dengar prompt macam ini, prompt yang saya sebut tadi kan, arahan tadi kan. Okey, mungkin ada cikgu yang tertanya-tanya, RPH tentang apa? Kelas 2B, ya. Subjek apa? Topik apa? Tidak ada. Bagi tahu. Masa? Tidak ada. Okey, jadi sama juga kalau kita nak minta AI buat kerja, kita perlu bagi arahan yang jelas. Satu step demi satu step. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Okey, jadi okey, sebenarnya kan, okey, untuk tulis prompt iaitu arahan lah. Okey, arahan sebenarnya rangka dia memang macam ini, cuma nama sahaja tidak sama. Cuma nama saja tidak sama. Saya pernah tengok ada
the car framework, the seat, ada lagi 4S formula. Okay. Tapi bila dah kaji betul-betul, sebenarnya prompt semua ni asasnya framework dia itu rangkanya adalah sama. Cuma mungkin susunan dia tak sama sahaja. Okay. Contohnya sekarang ialah PTCR kan. P itu ialah persona, iaitu siapa. Siapa yang kita mahu Gemini jadi. Kita mahu Gemini ni jadi seorang guru contohnya. Okay. Task ialah tugasan. Tugasan yang kita nak Gemini buat. Contohnya nak minta Gemini hasilkan slide. Okey, berapa banyak slide? Bilang ada. Okey, kemudiannya konteks. Konteks di sini ialah isi kandungannya. Kita boleh masukkan audience kita siapa. Contohnya macam saya akan ajar reka bentuk dan elektrik. Okey, selepas cuti. Jadi, audience saya murid tingkatan 2. Okey. Bukan itu sahaja, setakat itu saja, saya boleh masukkan lagi tahap kefahaman murid. Berapa orang bertahap rendah, berapa orang sederhana, berapa orang cemerlang. Dan reference ni, apakah syarat kita untuk membuat slide itu? Okay, kemudiannya kita tengok. Okay, ini ialah contoh serta prompt PTCR framework. Okay, yang saya masukkan lah ikut apa framework dia. Kalau persona, okey, saya nak AI ni bertindak sebagai seorang pakar pedagogi ataupun pereka bentuk ataupun guru cemerlang yang kreatif. Okey, task, saya akan bagi tahu dia, saya akan minta dia hasilkan aktiviti ke, kuis ke, slide ke, RPH ke. Yang penting kita mesti bagi nama topiknya apa. Cikgu-cikgu boleh cuba kalau cikgu nak cubalah. Okey, lepas tu konteks di sini bukan sahaja kita boleh masukkan audience. Pada masa yang sama kita pun boleh bagi tahu dia saya seorang guru subjek apa. Guru BM ke, guru ABT ke, guru BI. Okey, dan di sini saya akan masukkan tahap kefahaman. Reference di sini biasanya saya akan bagi tahu dia mesti menepati DSKP, KSSM kalau nak buat slide. Pada masa yang sama saya pun akan lampirkan juga, bukan lampirkan, sertakan juga link buku teks RBT. Itu cara yang saya paling suka lah. Ataupun cikgu boleh screenshot buku teks, muka surat berapa itu, cikgu boleh upload ke Gemini, suruh dia buat isi berdasarkan buku teks yang cikgu screenshot itu. Okey, jadi saya ada sediakan prompt macam ni. Okey, cikgu-cikgu yang nak cuba boleh ikut sekali untuk cuba. Okey, bertindak sebagai apa? Macam yang tadilah. Dan saya pun ada sediakan demo prompt di bawah ni, iaitu ini. Ikut subjek lah. Yang ada kurungan itu maksudnya cikgu perlu masukkan tema ataupun tajuk ikut subjek cikgu. Okey. Lepas itu, kita akan mula topik utama kita pada hari ini iaitu create slide guna Gemini. Ada dua cara. Satu, kita boleh minta Gemini buat slide. Kemudiannya, export slide ke Google Slide. Kemudiannya, baru kita edit di dalam Google Slide. Ini kebaikan dia. Kita boleh edit maklumat itu jika kita tak puas hati. Maksudnya tak puas hatilah, kita boleh edit maklumat itu. Maksudnya kita boleh type. Termasuk gambar juga ya. Okey, jadi untuk masuk ke Google Slide, jadi first step, langkah pertama, cikgu perlu login akaun Delima cikgu dahulu. Bila dah masuk, dah berjaya login, akan masuk ke paparan ini. Okey, jadi cikgu perlu buka dahulu Gemini. Okey, di mana kita boleh dapat buka Gemini kan? Pada muka surat pertama sini, pergi
AI Tools. Okey. Sini ada tanya buku NoPLM. Okey, kita klik Gemini. Okey, kita boleh klik Gemini. Macam saya sudah buka tadi. Nanti kita cuba ya. Okey, kedua untuk buka Google Slide kan. Okey. Sama juga pergi ke page pertama, cari Google Apps. Cikgu tekan saja Google Apps, tekan saja slide. Maka dia akan buka slide. Jadi untuk buat slide baru, kita tekan blend presentation. Bila dah keluar yang macam ni, okey, kita tekan slide. Jadi cikgu akan dapat paparan macam ini. Okey. Jadi Gemini dalam Google Slide ni sekarang ni ada fungsinya. Okey, satu, cikgu boleh paste prompt di sini untuk hasilkan slide ini. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Okey. Dan sekarang ni Google Slide sangat power sekarang. Cikgu tekan saja. Okey. Okey. Okey, cikgu ada nampak nano banana di sini kan? Nano banana. Maksudnya kita boleh guna fungsi nano banana ni untuk generate slide kita. Jadi hasil slide yang di-generate itu dia agak menarik, agak cantik juga. Sama seperti NoPLM, agak menarik. Okey. Jadi di sini kalau kita tekan nano banana, dia ada keluar help me visualize. Dia ada 3 fungsi di sini. Slide, image, infographic. Maksudnya kita masukkan prompt di sini dan dia akan auto generate slide di sini. Okey, kedua, image seperti biasalah. Macam mana kita guna nano banana untuk generate image, cara yang sama juga. Dan pada masa yang sama, infographic pun boleh buat di Google Slide juga. Lepas tu boleh insert ke slide sini. Okey. Jadi kita mula dengan yang pertama. Ini lebih senang sikit. Ini sebab kita terus minta Gemini buat slide, kemudian baru kita edit di Google Slide ya. Okey, jadi kita pergi ke Gemini dahulu. Okey. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang tidak tahu macam mana nak tulis prompt kan, tak apa. Kita guna cara yang paling senang, iaitu minta Gemini tolong kita tulis prompt. Macam saya akan cuba dahulu. Okey. Suruh dia buat yang umum dahulu. Tengok dia akan bagi saya apa. Okey. Tuliskan rangka prompt untuk membuat Google Slide. Tapi jangan terus buat Google Slide untuk saya. Sebab saya akan masukkan arahan ni sebab saya sudah cuba banyak kali. Dia automatic generate slide tu untuk saya. Tapi sebenarnya saya cuma minta dia tulis rangka prompt sahaja. Dia terus generate untuk saya. Jadi saya rasa saya tak nak buat macam tu. Jadi saya akan tamak untuk dia. Tapi dia pun agak pandai juga. Lepas saya bagi dia arahan macam ni, dia tahu. Jadi dia takkan auto generate slide terus kepada saya. Jadi di sini saya akan cek dahulu struktur dia macam mana. Kalau puas hati, okey, baru saya masukkan prompt ini. Okey. Yang ni saya minta dia sediakan rangka prompt juga untuk hasilkan Google Slide bagi. Okey. Cikgu-cikgu, saya dapat perhatian ya. Jadi di sini saya minta dia, saya akan masukkan subjek apa, tingkatan 2. Lepas tu topik reka bentuk elektrik. Mesti berdasarkan TSKP dan maklumat buku teks dalam link ini. Okey. Ini adalah cara yang paling saya suka. Ataupun mana-mana alat AI yang lain tolong saya buat PowerPoint, buat slide. Okey. Saya hanya perlu pergi ke delima lagi. Pergi page pertama. Okey.
buku teks digital. Ada. Kan ada. Okey. Cikgu boleh guna cara screenshot buku teks itu dalam bentuk gambar, upload ke Gemini, suruh dia buat slide berdasarkan maklumat dalam tu pun boleh. Tapi kalau saya lebih suka guna link punya, buku teks punya link. Jadi, saya akan pergi ke akaun Delima, buka buku teks digital KPM dan saya akan pilih tingkatan 2. Lepas itu, di bawah sini, di bawah ni lah. Kita scroll ke bawah. Cari buku teks tingkatan 2 untuk RBT sahaja. Mana dia? Okey, tingkatan 2. Buku teks. Tekan link ini. Okey, jadi dia akan automatik buka satu tab lagi. Okey. Jadi link ini saya akan terus copy, paste. Terus copy, paste. Di sini. Okey. Dan slide 72 hingga 87, saya rujuk yang ini. Saya akan tengok dahulu, okey, reka bentuk elektrik di mana? Agak-agaknya mana? Okey, kalau ikut buku teks, dia sebenarnya dari muka surat 62 hingga 76. Tapi slide, ini maksudnya slide, bukan page lah. Jadi kalau slide, dia tak selari dengan dia. Dia bukan parallel dengan dia. Jadi saya perlu kenal pasti dahulu supaya nanti Gemini dia tidak salah buat untuk saya. Okey, reka bentuk elektrik. Okey. Oh no, mechanical. Okey. Reka bentuk elektrik. Okey, jadi saya bagi tahu dia slide 72 hingga 87. Oleh itu, pada prompt itu saya akan kurungkan dan bagi tahu dia rujuk slide 72 hingga 87. Lepas tu baru saya masukkan audiens saya siapa. Murid tingkatan 2B dan saya ada 15 orang bertahap lemah, 20 orang sederhana. Lepas tu pada bahagian reference tadi, syarat tadi, bagi tahu dia saya nak nada bahasa yang macam mana. Saya nak yang bersantai. Okey. Dan bagi tahu dia mesti berdasarkan maklumat buku teks yang diberi, wajib guna bahasa Melayu dan jangan guna bahasa Indonesia. Yang ni saya masukkan prompt ni, arahan ni sebab saya dapati kadang-kala dia akan sediakan slide bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Jadi saya fixkan dia, jangan guna bahasa yang lain lah. Okey. Dan kemudiannya saya akan bagi tahu dia rangka, sediakan berapa slide. Saya nak minta 20 slide. Okey. Dan tekankan sekali lagi, jangan buat teruslah untuk saya. Dan saya akan bagi tahu dia mesti sulit masuk maklumat dari sumber link yang telah saya bagi di atas. Dan saya minta dia buat desain terus. Yang ni kalau cikgu-cikgu tak nak buat desain, tak apa. Biasanya saya akan minta dia buat desain terus lah. Okay, saya akan minta, saya mahu chibi style. Ini kalau tak nak chibi style, kita boleh tukar. Disney style pun boleh juga. 3D factor art, warna slide mahu warna yang lembut dan selesa bila tengok. Okay. Lepas tu, kalau tak ada masalah, okay, saya akan terus copy paste. Tengok apa dia akan bagi saya. Okey, sementara kita menunggu tu. Sekejap saja. Okey. Jadi dia akan keluarkan slide macam ini. Dia akan keluarkan slide macam ini.
Lepas tu kalau cikgu tengok, kalau rasanya tak ada masalah, okey. Boleh buat ada dua cara. Satu, okey. Kita boleh copy paste, okey, slide satu. Okey, lepas itu pergi ke yang ni. Okey. Okey, lepas tu kita boleh create slide. Yang ni yang boleh edit punya. Jadi dia perlukan masa untuk generate. Kita cuba tengok apa hasil dia nanti. Jadi pada masa yang sama, sementara kita menunggu tu, kita boleh pergi ke, kita boleh cuba buat cara yang lain, cara kedua tadi, cara pertama tadi. Okey. Contohnya saya ambil dari okey. Buat satu. Okey. Job teroka dunia elektrik. Okey. Jadi kita boleh terus replace. Bila dah replace memang dia terus kepada slide inilah. Jadi selepas replace, okey. Semua boleh edit. Yang ni kita semua boleh edit. Ataupun okey, kita boleh guna Nano Banana buat untuk kita buat slide juga. Tengok dia akan bagi apa. Okey, tadi saya ada cuba buat. Ini hasil Nano Banana ini untuk buat slide. Bila dia dah generate, dia macam ni. Okey. Jadi memang tak boleh edit perkataan itu kalau guna Nano Banana. Tapi kalau guna cara ini tadi, boleh. Kita boleh edit dia. Tapi itulah satu keburukannya ialah kita tak boleh generate sekaligus 20 slide. Tapi kalau macam Nobel dia boleh generate terus sekaligus 15 slide. Ini kita perlu masukkan prompt itu satu per satu. Itu kelemahannya lah. Okey. Jadi kita cuba yang lain, cara yang lain. Okey. Mana saya tadi? Okey, kita ambil mana-mana satu sajalah. Mana-mana satu saja. Okey. Okey, contohnya yang ni. Kita cuba sekali lagi. Ni kadang-kala dia akan boleh cuba-cubalah buat cuba-cuba lepas tu kita pilih yang terbaik. Kalau dengan Google Slide ni lah. Okey, lepas itu kita cuba buat di sini. Okay, tengok dia akan apa-apa. Sumber. Okey. Okey, jadi dia perlukan masa. Dia perlukan sedikit masa lah untuk generate. Agak lama.
Okey. Kita boleh pilih replace ataupun insert. Okey, kalau insert, dia akan insert ke slide barulah, page yang baru. Okey, jadi yang ni semua kita boleh edit. Boleh enlarge dia perkataan itu. Okey, dan kalau contohnya lah, kalau cikgu sangat suka slide ni, design dia. Okey, kita boleh minta dia, okey, erase in this slide. Kita tengok apa akan terjadi. Okey, sekarang dia tak nak pula. Okey, kita cuba lagi. Okey. Perlu banyak explore lah cikgu. Perlu banyak mencuba, baru kita tahu mana satu alat lebih sesuai dengan kita. Macam sekarang, saya suka guna Notebook.n dan Google Slide pun okey juga. Okey, diperlukan masa untuk generate. Jadi, sementara kita menunggu tu, biasanya mereka perlukan masa untuk generate, kita boleh pergi buat kerja lain dahulu. Okey. Dah boleh padamkan perkataan ini, perkataan yang ada di dalam slide ini. Okey, tapi kita nak guna design ni kan. Okey. Dia kadang-kadang dia akan generate 5, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Kadang-kadang 1. Jadi ikut dia lah. Okey, contohnya lepas siap kan, kita boleh preview dahulu. Sekarang dia bagi 2, kita boleh preview, tengok. Kita nak pilih mana satu sebagai design. Contohnya, saya tetap suka yang ni. Jadi, saya akan pilih insert as new slide. Kalau insert, maksudnya dia akan ganti terus dengan yang ni. Jadi, saya nak guna frame ni. Okay, biasanya saya akan insert as new slide. Jadi, dia akan ada new slide. Jadi, bila dia sudah jadi design macam ni, maksudnya kita boleh copy paste. Contohnya, saya copy paste yang ini. Ni, lepas tu saya paste pada sini. Oh, sorry. Okay, saya boleh copy paste. Lepas itu, dah kita boleh edit-edit. Edit di sini. Contoh. Jadi itu cara adalah untuk guna Google Slide. Bantu kita buat PowerPoint. Okay. Jadi kita boleh buat perbandingan lah. Contohnya, okay. Saya guna frame ini kan. Ini guna Nano Banana, help me visualize untuk buat. Jadi, yang ini tak dapat edit maklumat dia. Sebab dia sudah jadi image. Okay. Jadi, saya sangat suka design ni. Okay. Saya tambah lagi arahan saya tadi, suruh dia erase semua perkataan yang ada di dalam slide ini. Okay. Jadi, dia pun ada generate 2. Kita pilih satu. Dan kita copy paste perkataannya, word sini, paste kat sini, lepas tu kita boleh edit. Itu satu cara kita gunalah. Okay. Dan seterusnya, okay, tadi saya kata boleh guna Gemini, tolong kita buat, lepas itu export kan. Okay, kita cuba. Okay, kita cuba. Contohnya, saya ambil BM.
Lepas itu pergi Gemini. Kita paste. Okay, lepas itu kita tekan canvas. Yang ni kita pilih flash ataupun thinking. Kalau susah sikit, saya biasanya akan tukar kepada thinking lah. Okay. Ready in a few minutes. Okay. Jadi sementara kita menunggu dia generate. Okay. Saya perkenalkan yang lain lah. Okay. Image. Dia boleh buat image, boleh buat infografik. Okay. Jadi tadi saya ada cuba buat infografik. Macam ini. Lepas kita buat, kita boleh terus selit di dalam slide. Okay, kita cuba buat. Sebenarnya, saya rasa lah, cikgu-cikgu boleh tambah extension ini. Notebook and style prompter. Macam mana kita nak tambah extension di sini? Okay, cikgu pergi ke sini. Saya scroll besar sikit. Okay, sebelah atas ni ada 3 titik ni ya. Okay, cikgu tekan. Lepas tu, cikgu pergi ke extension. Klik visit Chrome Web Store. Okay, lepas tu cikgu type notebook LM style prompter. Ini satu extension. Lepas tu di sini dia akan keluar satu add to Chrome. Contohnya saya remove dahulu. Okay. Saya add to Chrome. Add extension. Okay. Bila dah masuk sini. Okay. Kita tekan pada puzzle ini. Ping kan extension itu. Jadi dia akan always ping di sini. Jadi kalau kita malas nak fikir prompt macam mana nak tulis, tak ada idea, tak apa. Kita boleh minta extension ni untuk tolong. Ni memang extension khas untuk buat Notebook LM punya. Tapi saya rasa prompt dia kita boleh copy dan aplikasi pada alat AI yang lain. Contohnya sekarang saya nak buat infografik. Okey, di sini kita boleh pilih tema yang kita suka. Contohnya Lord of the Rings lah. Okey, saya nak buat contohnya saya nak buat komik. Okey, komik 2 kolom contoh. Okey. Tone saya mau storytelling contoh. Okey, lepas sudah pilih, kita boleh copy. Okey. Pastikan tadi kita buat slide kan. Sekarang kita nak buat infografik. Pastikan kita tekan infografik dan kita pastekan prompt tadi. Dan ada satu langkah yang penting. Okay, kita perlu masukkan topik yang kita mau dibuat. Contohnya, buat infografik perbandingan. Kita cuba saja. Sebab saya pun belum pernah cuba lagi cara ni.
perbandingan Lita, Siri dan Lita selari. Cuba. Okey. Yang ni tadi guna cara sini kan, saya kata saya copy paste, lepas itu suruh Gemini, kita buat terus slide itu di dalam Gemini. Lepas tu kita export kan. Okey. Di sini kita boleh check objektif dia apa-apalah. Kadang-kadang dia ada gambar, kadang-kadang tak ada. Tapi tak apa, yang penting slide-nya sudah siap. Lepas tu kita boleh edit di dalam Google Slide. Cuma perlu tekan export slides. Kita tunggu dia. Siap. Okey. Tak berjaya. Okey, kita cuba lagi. Okey, kita sambung. Kita sambung infografik tadi. Tadi putus line saya. Okey. Tadi saya ada cuba guna Pro account saya. Buatkan rangka prompt yang simple-simple. Okey. Saya masukkan sini. Hasilkan infografik dalam slide. Okey. Suruh dia generate. Tengok apa hasil dia nanti. Okey, yang ni sudah siap. Dah habis export to slide. Jadi kita open slides. Okey, mungkin ada masalah. Kita cuba lagi. Okey, jadi yang slide ni tadi kita export terus dari Gemini ke sini dan kita boleh edit sekarang. Jadi bila dah masuk sini, dia ada satu fungsi di sini iaitu enhance the slide. Kita boleh tekan, tengok apa hasil dia. Okey, dia lepas enhance, apa bezanya kita tengok. Insert, kalau insert dia akan buka slide baru lah. Ni yang baru, ni yang lama. Okey lah, dia ada buat penambahbaikan sikit lah di sini. Jadi contohnya, yang ni tak ada gambar kan, kita cuba tekan enhance the slide, apa akan terjadi. Okey. Infographic. Tadi promptnya ada salah sikit. Okey, kita boleh tengok. Yang ni infographic. Okey, saya boleh terus insert on new slide. Perbandingan Lita Siri dan Lita selari. Okey, kita boleh cuba juga. Tadi saya ada cuba buat dalam bentuk komik, dia pun boleh juga. Cuma prompt itu perlu bagi tahu dia buat dalam bentuk komik. Contohnya, okey, tadi saya lupa padamkan yang ini dalam Google Slide sebab dia tak faham arahan saya. Jadi lepas saya padam, okey. Jadi sekarang saya nak tukar. Ini membuat perbandingan. Nak tema. Tema Pikachu. Okey. Ini tadi dalam bentuk jadual. Sekarang saya nak tukar dalam bentuk komik.
2 kolom. Jangan Pikachu lah, kita tukar Digimon. Okey, kita pergi tengok yang tadi ni. Okey. Mengapakah nilai murni itu penting? Okey. Jadi kita jangan replace. Kalau replace, dia akan replace yang lama tu. Kita nak tengok perbandingan. Okey. Okay. Tadi tak ada gambar, sekarang sudah ada gambar. Itu fungsi enhance. Fungsi enhance ya. Dan yang bagusnya apa? Kita boleh edit. Semua kita boleh edit. Okey. Okey. Jadi ini dia kalau kita cikgu-cikgu nak buat dalam bentuk infografik, lepas tu insert terus pun boleh jugalah. Macam ni. Okey. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya menggunakan Gemini dalam Google Slide. Jadi ada masa nanti cikgu boleh cuba-cuba di rumah, cuba explore. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.